Okey, ambil gambar kau pula. Jap bagi nampak aku dah letak duit sikit ni. Asalkan selalu dia buat hal. Nak tunjuklah sikit saya ni sedekah, nak tunjuklah saya ada sedekah bulan Ramadan kat Baguslah sedekah tu. Masya-Allah. Masalahnya duk follower lagi. Ya Allah, kita ingat ke hari tu kan kita pernah sembang pasal ikhlas. Sebab tu para salafus soleh bila mereka bersedekah, mereka beramal, mereka merahsiakan amalan mereka. Sebab apa? Dia takut rosak keikhlasan lantaran Tuhan tidak menerima ibadah mereka. Maknanya kalau kita memberi kepada golongan fakir miskin dalam keadaan kita menyembunyikan, dia lebih baik bagi kamu. Comel ayat ni. Maknanya Tuhan kata kau nak zahirkan kamu punya sedekah, bagus. Tapi kalau kau menyembunyikan, dia lebih bagus. Bila sebut soal sedekah ni bro ni, adakah dia hanya terbatas kepada wang ringgit? Ataupun sedekah ni juga kita nak ingatkan, remind, jangan lupa like, share, follow, komen Tazkirah Ramadan 2025